Guys, aku rasa lah kan, aku macam ada terfikir nak berhenti tau jadi YouTuber ni. Tapi belum lagi guys, sebab aku rasa aku kena berjuang lagi tau. Tapi ikutkan hati nak berhenti, tapi ikutkan mulut tak nak. Sebab apa tau? Sebab jadi YouTuber ni dekat Malaysia, bagi aku dia berat doh, berat. Cabaran dia besar, skop dia besar. Sebab nak achieve minat-minat orang Malaysia ni, mungkin pasal culture Malaysia ni lah yang rasa aku lain macam. Lain macam. Macam aku contoh salah satu content creator otomotif, dan aku dah survey dah kebanyakannya otomotifnya content dekat Malaysia very slow tau. Kalau kau tengok aku punya YouTube, banyak aku cuba pergi ke benda lain. Aku buat itu, aku buat ini, aku fikir itu, aku fikir ini. Dan aku cuba buat juga, buat dan terus buat dan terus buat, tapi feedback dia agak-agak sedih macam tu. Cuma yang terbaru ni, kalau kita tengok short film Hijab Raya, itu pun disebabkan viral dekat TikTok. Aku ada blast dekat sana dan ramai orang masuk ke YouTube untuk tengok short film raya tu, dan trend. So itulah rasaku view yang dah bertahun aku tak dapat 100,000 view. Susah gila bro nak dapat. Rasa aku dah 2 tahun aku tak dapat ratusan ribu view. Yang lain cuma 10,000, 20,000, dan kebanyakannya semua bawah 10,000. So aku nak tanya korang, kalau korang jadi aku lah kan, aku rasa dah lama dah korang give up. Aku just nak share lah sebenarnya. Macam contohlah kita tengok ni aku bagi referee contoh tau, okey. Kita tengok dekat sini guys, okey. Kita tengok dekat sini okey. Sini ada satu okey. Jangan tengok yang atas-atas ni guys. Okey, kita tengok satu konten aku. Kita tunjuk yang hijab raya okey ni. Hijab raya guys. Okey, kita klik dekat sini. Okey. Okey. Ni view dia 134,000 guys. Okey, kita klik kat sini. Okey, kita tengok dekat ujung ni income dia 343. Okey, kejap aku kira bagi korang $343. Okey, kita 1,476.61 sen. Okey, untuk short film untuk filem hijab raya ni guys. Okey, filem hijab raya ni kan. So, kalau kau nak tahu, filem hijab raya ni memang aku buat untuk aku punya subscriber, nak bagi korang tengok macam mana filem yang aku buat. Aku nak cuba berkarya tanpa ada mana-mana sponsor, memang totally sendiri. Cuma aku hire cameraman untuk rekod akulah. Lepas tu ada beberapa artis kawan kenalan kita yang kita panggil. Dah paling budget punya budget. Okey, kalau kau tengok tadi total filem short film tu satulah yang dah dihasilkan daripada hari tu sampai sekarang, amount dia 1476. Okey, 1476. Tapi modal yang aku keluar, kita cerita modal lah. Modal yang aku keluar untuk short film ni lebih kurang 2,500. Tu yang aku kira macam asal boleh je, tapi rasa aku lebih. Sebab kita bayar cameraman. Cameraman pun kawan-kawan dah habis murah dah bro, 600 lebih. Kita bayar artis lebih kurang pun bawah 1,700 lebih. Kita hire budak untuk prop 250. Makan bla bla, rumah yang kita pakai kita bayar, budak-budak kecil kita bayar, pelakon ekstra kita bayar. Kita letak 2,500. Tak balik modal guys. Kalau engkau, ibaratnya engkau meniaga,
jual goreng pisang, modal kau RM100, habis niaga kau dapat RM80. Modal RM100, penat niaga, penat nak apa benda semua, dapat RM80. Short film ni dah habis jimat sebab editing, colouring, semua, poster, thumbnail, semua, everything, lagu, semua aku buat sendiri tau. Kau bayangkan kalau orang tu tak ada langsung profesional lagi segi editing, lagi segi lagu. Lagu kita bukan boleh suka-suka nak pakai lagu orang. Lagu semua aku buat sendiri. Aku ambil masa lebih kurang sebulan untuk buat satu short film raya. Itu 2,500 kita cerita yang aku bayar orang yang itu ini. Tak cerita kalau betul-betul nak buat, nak siap editing, lagu lagi nak bayar berapa kan. So guys, kita cerita 2,500 tu. Kau berniaga 2,500 tapi dapat 1,400. Yang aku nak sampaikan dekat sini, yang aku rasa macam penat, lelah, rasa macam give up tapi tak give up. Benda ni lah guys. Contoh aku balik kerja. Sekarang kita dah ada Haikal. Okey, aku dah bayar gaji untuk Haikal. Takkan dia kerja tak ada gaji. Tapi aku nak korang komen tau. Ni aku tunjuk tau. Rasa aku tak tahulah YouTuber lain dia tunjuk ke tak dia tunjuk. Kejap Okey. Aku tunjuk kat korang Okey, mungkin untuk bulan ni lepas kita tengok bulan sebab YouTube kalau kita buat bulan ni punya income, bulan depan baru dapat. So untuk bulan ni aku keluar duit poket aku sendiri untuk bayar gaji Haikal tau. Sekejap aku tunjuk kau Okey, ni untuk bulan 1 November sampai 28 April. Okey, kita tutup yang terbaru ni lah. Okey, jangan tengok yang bawah ni guys. Yang bawah ni kalau kau tengok income aku, semua kau sedih. Kita tengok kat sini. Bulan Mac, Februari, Januari, Disember 2024 kan. Sekarang 2025 kan. Okey, 189. Okey, 189 tu kalau kita convert duit RM 189. Okey, 189 US dollar. 189 adalah 800 berapa? RM13.64. Gaji Haikal pun tak lepas bro. Sekarang basic pun dah 1,700 bro. So aku nak kena keluar lagi berapa? Lagi beratus-ratus. Itu hanya untuk gaji dan tak termasuk untuk buat konten guys. Buat konten. Contoh kita tengok konten ni aku bukan nak mengadu macam ni tak, bukan. Aku nak minta pandangan korang sendiri tau. Contoh kita tengok konten apa? Aku dah cakap dah dengan Haikal. Kalau kau rasa ada kerja yang lagi baik, kau nak belah, bagi tahu. Kan? Aku try hard untuk buat yang terbaik, untuk dapat viewers, tontonan, untuk tarik peminat. Tapi kalau kita cuba dalam beberapa bulan tak boleh kal, tak apa, kau berhenti. Aku terpaksalah kerja seorang-seorang balik yang macam dulu. Korang pernah tengok aku kan. Aku hire pekerja sebenarnya untuk memudahkan, untuk buat benda lagi best. Tapi bila kita try hard sampai aku kadang-kadang tak boleh tidur malam tau. Bila aku post je video, aku tengok view tu macam tak masuk di akal. Aku jadi stres. Bila aku stres, aku tak dapat tidur sampai pukul 8 pagi. Sampai pukul 7 pagi aku tak dapat tidur. Aku jadi macam, asal lah. Aku sendiri pun tak tahu kenapa aku tak boleh tidur. Rupanya depression. Bila depression, sebabnya aku tak perlu pun depression tau untuk cari duit dekat sini. Sebab aku ada kerja lain. Tapi aku rasa benda ni macam mengganggu hidup aku. Tapi aku nak try buat yang the best tau. Tapi mungkin rezeki aku tak ada kat sini buat masa sekarang. Contoh macam kita tengok konten-konten macam yang terbaru lah. Kita tengok. Aku tunjuk korang. Okay. Ni kita tengok Volkswagen Scirocco AWD. Okay. Dia menghasilkan 7.7k view. Okay, kita tekan. Tengok dekat atas ni.
berapa income dia? 7.16 USD. So kalau dapat 10,000 view tu guys, kadang-kadang tak sampai pun $10. Kadang-kadang sikit. Itu satu video. Kita letaklah satu video 10,000. Sebulan ada 30 hari kan? Satu video 10 US dollar. 10 US dollar kali 30. Hari-hari tak apa, aku mati-mati lah buat video. Berapa? $300. Okey, $300 kita letak $300. Okey, $300 baru aku punya gaji. Bawah ni USD guys, atas ni RM. 1,291. Maknanya aku kena keluar lagi 500 lebih ringgit untuk bayar Haikal. Aku tak ada gaji, macam orang bodoh edit video, fikir konten sampai fikir idea sampai tak tidur. Aku pun tak tahu nak macam mana. Ini yang aku alami sekarang. Sebab tu aku nak share dengan korang. Apa pandangan korang? So aku tengok orang Malaysia ni suka konten-konten budak-budak sunat laser. Actually budak-budak baru yang apa, zaman-zaman apa? Budak-budak apa? Gen Alpha dia orang punya minat tu more tu aku tak faham. Untuk Malaysia lah, sebab aku Malaysia ni aku dah tengok semua YouTuber yang ada. Dan YouTuber yang macam aku sekali, otomotif. Dan aku tengok dia orang ni boleh bertahan yang otomotif lah, disebabkan ada sponsor, ada job-job tepi, ada iklan-iklan yang masuk. Kalau nak harap duit YouTube 100%, aku garanti cakap lah, dia orang memang dah lama bungkus, tak boleh bayar pekerja, memang totally out. Macam tu. So kalau korang jadi aku, apa yang kau nak buat? Aku dah cuba buat yang terbaik. Aku dah fikir. Tapi aku tak give up. Ni bukan cerita aku give up. Cuma contoh macam konten camping, aku dah habis duit lebih kurang 6 ke 700 ringgit buat masa ni. Dan aku ada plan nak beli aircon portable berharga 1,700 ringgit. Aku ada plan nak beli power bank yang harga 1,000 lebih ringgit. Aku ada plan nak beli kemah yang harga 400-500 untuk kita siapkan kereta camping. Kereta camping tu je, untuk siapkan kereta camping tu tak termasuk nak hidupkan lotek kereta, nak beli bateri kereta kong, lepas tu nak tukar tayar. Takkan body nak standard bro. Confirm nak modify sikit baru orang nak tengok. Tapi kau bayang kalau aku buat video tu, aku habiskan juga duit dalam 4-5 ribu. View dia $10. Maknanya 10,000 view untuk next episode yang aku rasa aku nak siapkan, yang modal aku dah keluar lebih kurang 5-6 ribu. Kalau kau rasa, kalau korang jadi aku, kau nak buat tak? Sebab tu kadang-kadang aku bukan tak nak buat otomotif, aku cuba cari apa benda yang orang suka sebenarnya, apa benda yang orang nak. Yang aku tengok betul-betul lah YouTuber yang berjaya kat Malaysia ni, contoh Alifan. Sebab aku pun kenal Alifan. Dan mungkin itu ke orang Malaysia suka? Macam konten awak pick up line, saya sayang awak. Aku tak faham. Dan aku bukannya cakap Alifan punya konten tak bagus. Adakah konten macam tu yang orang suka? Kalau memang konten macam tu orang suka, aku memang minta maaf tak mampu nak buat. Aku tak mampu guys. Tak tahu lah. Korang tinggal komen kat bawah. Aku nak minta pendapat korang. Kalau berterusan macam ni, aku rasa better aku stop. Mungkin main TikTok ke, buat affiliate ke, ataupun tunggu lockdown lah, buat balik video. Sebab ramai je YouTuber yang dah stop sebenarnya. Kalau korang perasan, ada channel-channel yang besar yang dah tak buat. Kita tengok macam 2 juta subscriber, mana pergi video? 200,000, asal tak buat video? Tengok video paling latest, view hancur. So benda tu tak mendatangkan income tau. Bukannya aku macam aku cakap dengan korang meniaga goreng pisang modal 100, habis meniaga jual apa benda semua, kau kena keluar duit poket kau sendiri. Takkan aku nak buat konten macam sekarang, konten bercakap. Macam aku bercakap tak ada modal. Bercakap macam ni tiba-tiba 100,000 view. Best bro. Hari-hari aku boleh bercakap. Tapi korang nak ke tengok? Mesti korang tak nak. Nak tengok benda yang best, benda yang baru. Ni macam YouTuber yang kecil-kecil anak ni, untuk nak sustain dekat sini, aku rasa perit gila. Ni perkongsian.
Aku rasa macam benda ni macam buat aku boleh gila tau. Aku tak tenang hidup aku. Aku rasa macam nak kena fikir konten. Hari ni nak kena post video lah. Konten apa nak buat lah. Kadang-kadang tanya mak sampai mak pun, oh Long minta maaf lah. Saya pun tak ada idea kan. Nak buat apa lah orang suka untuk orang suka kan. Kita buat ni. Okay buat. Buat cuba buat. Mat tak ada view lah mat. $4,000. $4 siap. Aku rasa baik aku balik kerja, aku tidur layan anime kan, aku siram pokok bunga ataupun aku live TikTok, aku macam dapat orang bagi gift RM20, RM30, santai-santai, ataupun aku menjaga online jual apa benda. Itu yang aku fikir tau. Aku rasa macam aku bukan tak nak fight tau. Dah 4 tahun aku buat video. Mungkin 4 tahun tu untuk YouTuber berjaya mungkin jangka masa yang pendek lah. Mungkin takkan kalau benda ni berterusan sampai setahun, tahun ni 2025, kalau habis 2025 ni macam ni juga, maintain macam ni, aku rasa memang aku akan tarik handbrake, stop, dan nanti korang akan tengok, bila Long update video dah tak ada, senyap macam tu je. Kemungkinan sebab aku rasa tak berbaloi dan aku dah cuba macam-macam benda. Aku sumpah aku cakap, ni bukan nak riak belagak. Aku berani je keluar RM10,000, RM20,000 untuk hasilkan satu konten. Aku berani. Cuma adakah subscriber aku akan support aku? Kalau aku keluar macam tu tapi tak ada feedback, ibaratnya kau ambil tali, kau gantung kepala kau kan, kau ikat, macam tu je. Baik kau macam tu lah ibaratnya. So macam no point. Dulu aku pernah tau keluar, kadang-kadang aku tak apalah, bulan ni ada gaji lebih kan. Aku ni bukan orang kaya sangat. Ada gaji lebih, tak apalah, kita keluar modal sikit. Kita buat konten kasih best lah, apa benda semua. Tapi sayang, macam tu kan. Aku cerita ni pun aku sedih tau sebenarnya. Aku tak tahu apa yang orang Malaysia ni suka. Dia memang agak-agak pelik lah. Kau boleh pergi pusing mana-mana punya konten otomotif, kau boleh pergi check dia orang punya channel sendiri, view dia orang, dan aku dah tunjuk income aku. Kau nilai sendiri. Alright? Assalamualaikum.